Hari ini sekali lagi saya ingin membawa rakan-rakan datang ke Titik Akak. Dan di sini saya ingin memperkenalkan durian kegemaran saya jenis Tongjoy yang berasal dari Thailand dan ditanam di kampung Titik Akak. Durian Tongjoy ini adalah sangat sedap dan harganya adalah lebih murah daripada Musang King dan duri hitam. Jika di Thailand, orang Thailand suka makan buah durian yang dipotong daripada pokok dan belum masak sepenuhnya. Tetapi di Malaysia kita makan buah durian yang cukup masak dan runtuh dan rasanya adalah lebih manis. Ini adalah durian Tongjoy yang saya beli dengan harga RM28 sebiji. Rasanya seperti makan aiskrim vanila berperisa durian, tetapi adalah lebih sedap daripada aiskrim vanila, terutamanya bila kita simpan di dalam peti ais terlebih dahulu. Durian Tongjoy. Dan seterusnya saya ingin membawa rakan-rakan untuk melawat dusun durian sepupu saya dan juga di Titik Akak. Dan rumah ini adalah rumah pakcik saya yang satu ketika dahulu sangat cantik sekali, tetapi sekarang telah menjadi rumah yang terbiat. Dan kadang-kadang ada juga channel misteri datang untuk membuat penggambaran di rumah ini. Dan ini adalah jalan ke air terjun Bukit Perak. Di dusun ini kebanyakan pokok adalah pokok yang sudah tua ditanam oleh pakcik saya. Dan setelah pakcik saya meninggal, dusun ini diurus oleh sepupu saya. Dan ini adalah suasana di dusun durian sepupu yang kelihatan agak tenang dan aman. Dan rumput juga dipotong dengan bersih sekali. Sebenarnya musim durian di Titik Akak baru saja bermula. Pada pertengahan bulan Jun adalah kemuncak musim durian di kampung saya. Dan ini adalah suasana di waktu petang yang cukup cantik sekali. Dan seterusnya saya ingin membawa anda ke dusun abang saya. Di dusun abang saya ini pokok durian terdiri daripada durian yang sudah tua dan juga banyak pokok muda yang baru ditanam. Seperti yang diketahui umum, buah durian ni adalah digemari ramai dan harganya agak lumayan. Itu ramai orang di kampung telah menanam pokok durian. Dan jaring-jaring telah dipasang untuk mengelak daripada buah durian yang runtuh daripada pecah. Sebenarnya penanaman durian ini memerlukan kos yang agak tinggi. Contohnya pokok durian harganya agak mahal. Sekiranya tidak dijaga dengan baik,
pokok akan mati dan pekebun akan mengalami kerugian. Oleh itu, perlulah dijaga dengan baik. Dan air dari sungai ini telah dipasang ke pip dan disambung ke bilik generator untuk disalur terus kepada pokok-pokok durian. Contohnya seperti berikut. Saluran pip disambung terus di bawah pokok. Dan ini adalah contoh-contoh pokok durian muda yang baru ditanam oleh abang saya seperti duri hitam, musang king dan sebagainya. Untuk video hari ini saya berhenti setakat ini dan saya ucap terima kasih kerana menonton. Sehinggalah berjumpa lagi di video hadapan. Terima kasih.